Dalam dunia takaful, sebagai ejen takaful sekarang ni, yang menjadi cabaran dalam kepada setiap leader-leader ialah activation agent. Kita boleh rekrut, tapi yang menjadi cabaran yang paling kuat sekali adalah nak aktifkan dia. Ramai orang ejen join kita, just coded submit. Lepas tu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, zero. Sebab nak kena belajar. Dalam takaful ni dia banyak benda nak kena belajar. Antaranya sistem. Yang kedua, sistem dekat provider. Dan kena attend training. Training pula kena attend offline, online. Yang untuk activation code kena attend, wajib. Lepas tu CPD hours. And that's why kebanyakannya ramai yang boleh dikatakan 70% tak aktif. Lagi 30% ni aktif tapi suam-suam kuku. Jadi bagaimana kita nak pastikan percentage ni naik ke 100%, 70% activation? Itu jadi cabaran. So that's why saya, Risha Othman, founder ALC Panorama Perkasa. So kita menjalankan platform Projek 2 untuk menangani masalah activation. Okay. Dengan sistem kita, activation akan jadi laju. Satu. Okay, baik. Kalau tak nak laju pun, sibuk sangatlah ejen-ejen ni, at least dalam 3 bulan satu kes, 3 bulan satu kes, satu kes satu rekrut, satu kes satu rekrut. Dengan ads yang kita ajar, Facebook ads, the secret of the power of secret Facebook ads ni, dia run walaupun serendah. Kita dah buat projek pilot serendah RM15, dan saya tak pernah buat lagi projek pilot serendah RM5. Mungkin saya boleh cuba, sebab saya nak tengok bagaimana feedback. So far setakat yang saya run sekarang ni RM15, RM20 satu hari. Saya dalam masa 2 bulan saya boleh rekrut dekat 20 orang. Okay. Kalau based on this number, dalam masa 2 bulan 20 orang, sebab sebulan 10 orang, dengan kos lebih kurang RM700. Okay. Kalau kita ambil 10 bahagi dengan 700, okay, bermakna leads banyak. Yang 10 dapat tu je dah orang kata dah on the spot lah. Yang lain tu kena follow up. Baik, kita ambil yang 100% jadi. Ni maknanya satu orang lebih kurang dalam 700, 70, 50, 60, RM65 kos. RM65 satu orang untuk dapat RM65. So kalau RM65 sebulan, baik, jadinya kalau bajet seorang RM5, so sebulan 150, 65. So akan dapat dua at least 2 rekrutmen. Dua rekrutmen. So kita nak 3 bulan 1 rekrut, 1 sale. Bermakna dia akan dapat 6 sale, 6 rekrut, 6 rekrutmen. Oh, laju. So maknanya kalau 4 bulan, kalau kita go for every quarter, satu quarter berapa bulan? First quarter, second quarter, so 3 bulan, betul lah. So every 3 bulan dia punya sale 6 rekrut. Oi, sedap. Padu tu, walaupun RM5 kan. Itu that's a number lah. Sebulan 2. So 6 rekrut setahun. Untuk every quarter 6 rekrut, 6 kali 4, 24 rekrutmen. Laju. Setahun 24. Kalau main ALC ni pun as a part timer pun, wow, 24 kan. Tahun pertama you lahirkan 24,
tahun kedua you akan dapat network di bawah you ada lebih kurang level 1, level 0, level 1 lebih kurang dekat 200 orang. 200 orang. Ish, dah ada passive income kat situ 200 orang kurang-kurang 200 orang. Laju. Ini projek long term ni walaupun sana RM5 okay. Cantik. Okay, mantap lah.